this ground existing ataupun exhibit ground dengan sekali dengan long section. Okey, ni software Autodesk Civil 3D Matrix So software Civil 3D ni untuk buat infrastructure road dan lain-lain. Land survey pun boleh tak pakai Civil 3D. So kat sini kita ada button new dan klik button drop down ni. Kat sini saya ada template saya lah. Template saya sendiri yang saya buat. Iaitu template Civil 3D infrastructure. Okay, so saya nak tunjuk pada anda cara memasukkan point cloud. Yang data scan tu kan dekat site dalam bentuk point cloud, kita masuk ke dalam Civil 3D. So dekat atas ni dia ada insert dan dia ada point cloud attach. Okay, dan format dia ada dua untuk point cloud ni. Dia ada RCP, RCS. So kita ambil for example RCS scan. RCP kita ambil RCS lah, scan point cloud scan RCS. Dia daripada recap lah, Autodesk recap. So kat sini saya ambil ni lah, line dosing sample ni for example. So open RCS dan okay, so kat sini insertion point saya antik, so dia akan duduk dekat original location. Scale, rotation semua saya antik sebab ni lah dia akan duduk dekat original location, lokasi asal. So klik OK, boleh nampak lah dia punya point cloud dia macam ni. Point cloud dia, ataupun anda boleh orbitkan dia kan, rotate dia macam ni. Okay, zoom in sikit, nampak cantik sikit, tengoklah perspective view kan. Right click sini perspective, boleh tak. So kita untuk Civil 3D ni kita nak buat tapak je ni, tapak dia ni guna tak payah kan, nak tapak je yang jalan ni lah, jalan dengan ada ground kan. Ni ada jalan, ni ada ground, ni ground. Kita kembali ke pandangan top dan boleh klik dekat top ni untuk dia macam ni lah. Alright, tak ada masalah. Kat sini 2D wireframe dia tak nampak tau, dia kena pakai wireframe macam ni. So save dulu. Save dulu. Apa kita save dulu? So saya save, letak dia sebagai apa, saya letak sample lah. Sample project. Saya letak dia sebagai 01 earthwork ataupun existing ground. Existing ground kan. Save. So kita boleh buat surface lah based on this point cloud. Dalam Civil 3D ni dia banyak bermain dengan surface. Kat sini kat prospector ni you boleh tengok surface. Surface ni lah ground. Di dalam Civil 3D di dalam bentuk surface. Okay. Alright. So kalau klik kat point cloud ni, anda boleh tengok ni dia keluar point cloud punya ni lah function lah. Kat sini dah ada scan color. Ni scan color nama dia. Bawah ni ada object color normal. Dia depend kepada surveyor yang proses data tu. Tengok intensity, elevation. Elevation ni tengok macam color ni dia ada different elevation color ni different elevation. Classification ni LiDAR tapi tak ada lah. Dia kalau ada LiDAR color dia kan, dia ada color dia lah. Dia ada color coding dia macam ni kalau untuk LiDAR kan. Tapi yang ni tak ada, semua color kelabu kan. So maybe untuk ground tu kita pilih by elevation, classify by elevation. So kita pergi ke the tool yang special yang saya nak tunjuk, macam mana kita boleh filter this ground. Dia ada lah ni kan, kalau klik ni kat sini dia ada lah elevation kan. Elevation, okay, by earth dia by earth. Color mapping boleh tengok kat sini. For example this color, kat sini kita tahulah this color ground ni within 31 to 37. So we can filter based on this height. 31 to 37, alright. Untuk dapatkan ground lah, ground. So kita pergi ke dari command dia, nama dia map w space. Okay, enter. Tak spin on dan dia akan keluar tool macam ni. So kat sini saya right click pada data ni, add point cloud data yang saya dah masukkan ni. From drawing object, saya klik pada, okay, saya tick pada line ni, sample ni kan, yang ni lah. So dia dah masuk dalam data ni. So kat sini kalau tengok, okay, anda boleh right click dan dia boleh filter point cloud tu. For example, saya nak filter by elevation. Tadi 31 to 37 kan. So you can just put here range 31 meter to 37. Then click apply filter. So now you can see dia dah nampak ground saja kan. Okay. So ground saja. Tapi depend lah kan. Sini dia macam dah bercampur. Kita boleh bermain lagi lah dengan range tu kan. Kita right click sini lagi sekali, filter point cloud, then we can try for example 35. Apply filter, maybe 34. Boleh bermain kat situ lah kan. Maybe 34 for example, apply filter. I think 34.5 macam tu lah. This one okay lah saya rasa. Dia akan bercampur lah dengan benda-benda lain kan. Tapi tak ada masalah pun kan. Kat sini ground kita tahu lah. Kat sini ground, kat sini building. Alright, so based on this filter cloud, point cloud, kita boleh buat ground. So saya tutup yang ni, touchscreen ni. Dan okay, kena tengok dekat top view lah kan. Kan saya lagi berat lah. Lagi laptop ni kan. Actually kita boleh kembalikan ke color ni lah. Asal lah scan color.
So kalau you tengok dekat scan color ni, kita orbit sikit, you boleh tengok kita dah filter kan, nampak? Depend. Boleh boleh lagi nak filter lagi. Map W Space tu. W Space ni fungsi dia lebih kepada GIS lah. GIS data management. Kalau you klik sini, you boleh tengok connect to data and then you can see a lot of GIS punya data lah kat sini. Alright, so kita right click dan right click sini yang point cloud data ni. Filter, maybe saya nak set 34 lah kot kan. 34. Apply filter. Rendah sangat pula kan. Okay, we can try for example 34.2. Apply. Or 34.1. Depend kan. Apply filter. I think okay lah kan. Tahu kat sini ground kan. Ni bangunan. So bangunan ni we can ignore lah actually kan. So kita boleh buat surface. So kembali ke top view. Kalau berat nanti. Kita klik pada cloud ni dan kat sini dia ada create surface from point cloud. And you can type here existing ground. Belakang pula dia. Depan kan. Existing ground. And then style. So kita boleh ambil triangle. Tak ada masalah. Contour boleh. Tak apa hari dia tengok macam ni. Next. And then you boleh tengok kat sini dia punya point cloud tu, point tu ada berapa, nampak tu? 20 juta babe. So sangat-sangat banyak. So actually we can reduce the point number. So kat sini distance between point ni anda boleh tukar. So sekarang 0.001, very precise lah kan. 0.001 meter which is actually 1 millimeter. Jarak setiap point tu 1 millimeter. So boleh reduce to for example 1 meter kan. Tak nak berat sangat lah. Pun you can play around with 0.5 macam tu. Tengok. So total is 19. Okay. This one okay lah kan. 0.5 meter lah. Distance between point tu. So click next. So filter method. So we can use no filter lah. No need to filter sebab kita pun dah filter tadi kan. Guna kaedah map W space tu. So create surface dan you can wait for a while until dia punya surface tu siap generated. Close. So dia tengah generate. Sekejap je lah kan. Sebab dia orang, kalau you maintain that 20 million punya points number, then you need I think you need to wait within around 1 hour to 2 hour lah in order to wait the surface to be generated kan. Tak, macam ni surface tu dia generate around within sekejap lah dan 1 saat 2 saat sebab kita dah reduce dia punya point number. Okay. So we can take a look 3D model ground ni, klik dan klik pada ground tu, surface tu, nampak? Object viewer dan you boleh tengok dia punya OGL like this. Actually bukan OGL lah, actually existing ground lah kan. So ni jalan lah kan. So you can also cut the section. For example kita nak cut this section, boleh, tak ada masalah. So kita boleh pergi ke alignment creation tool. Then here you can put apa nama ni, kita letak lah 1 kan. Section 1 lah maksudnya. Type miscellaneous, alignment style, Earthwork section, then alignment label set. Let's go. Okay. And sini kita draw tangent curve. So we can draw along this. Saya klik sini sampai somewhere around here. Okay, klik and enter. So boleh klik pada alignment ni dan we can produce the long section. So klik surface profile sini and then select surfaces. So kita ada satu je surface, existing ground, add, and kita boleh pilih style dia kat sini sebagai existing lah. Betul tu, existing ground profile earthwork lah. And then klik draw in profile view, then profile view style, section view earthwork. Earthwork lah kita consider as earthwork lah kan. Okay, next. So this label, okay, pilih no label lah. So just profile, no label, dia tak ada label apa. Next, dataset. So kat sini kita pilih earthwork lah. Actually kita just nak tunjuk existing dengan distance. So bila kita boleh edit kat sini, so we can remove this proposed platform. Click this button, right, like this. So dia ada existing dengan distance je. Apply, okay. So dia akan tunjuk data existing ground lah. Okay, next. Okay, ni hatching tak perlulah kan. So create profile view dan kita boleh letak kat sini for example. Sekejap, bawa ke kanan sikit. Okay, right, like this. So you boleh tengok lah. Ni dia punya road lah kan. This road lah actually, this road. So kalau tengok, ya betul lah tu. Okay. Tu cara dia. Untuk produce existing ground dan section, menggunakan Civil 3D, kita masukkan data point cloud, kita produce this ground, existing, ataupun SB ground sekali dengan long section. Cross section boleh. Kalau you ada 2 surface, you boleh kira kat infill. Alright, all. So kalau nak belajar lebih lanjut, you all boleh join kita punya webinar Scan to BIM pada 7 Mac 2026 ni. Masih lagi dibuka. Kita akan tunjuk daripada point cloud masuk Civil 3D untuk buat infra, masuk Revit untuk buat bangunan, masuk Navisworks coordination lengkap. Okay, so join. Follow saya Nazmi Ismail untuk lebih tutorial berkenaan dengan building information modeling. Alright.